Salam. Hari ini satu lagi topik, iaitu mengapa industri filem itu penting dan wajib dibangunkan. Ada beberapa sebab. Jadi ini saya kira bahagian pertama lah. Pertama sekali adalah filem ni ada reflection ataupun menggambarkan naratif nasional atau naratif negara. Dia seolah cerminan kepada di mana posisi atau letaknya masyarakat, society dan juga politik, dan secara amnya di mana letaknya tahap pemikiran ataupun kemajuan suatu negara itu. Dan filem selalu menjadi reflection kepada itu. Kira negara yang maju dan negara yang tengah membangun sangat penting. Dan kedua, apabila kita bercakap pasal identiti seni dan budaya, filem menguatkan lagi identiti itu, sebab filem adalah gabungan kepada semua cabang seni. Jadi ia antara yang paling kuat sekali yang boleh membentuk identiti seni dan budaya. Dan antaranya ketiga adalah untuk counter foreign media lah. Sebagai foreign media ada agendanya tersendiri. Jadi dengan filem, satu cara untuk bukan melawan, to counter, to sebagai opposite kepada apa yang dipaparkan oleh foreign media. Jadi filem sebagai representatif kepada pemikiran identiti seni dan budaya untuk counter foreign media bagi membentuk masyarakat kita. Satu lagi aspek yang penting juga adalah industri. Filem kalau dibangunkan dengan betul, ia akan menjadi selari dengan pembangunan industri. Contohnya apa yang berlaku di Korea, filemnya maju dan wujud Samsung, LG, Kia dan Hyundai. In fact, sebenarnya kalau kita tengok filem luar sekalipun, satu filem tajuk dia The Girl with Dragon Tattoo, iaitu adaptasi daripada novel Stieg Larsson. Kalau kita tengok filem pertama The Girl with Dragon Tattoo tu, kereta-kereta yang dipakai, walaupun itu adalah filem Sweden, kereta-kereta dipakai adalah kereta Kia, kereta Korea. So agak unik sebab filem Sweden dan menggunakan kereta Korea dalam filem. Saya akan sambung lagi mengenai tajuk ni.